Hei, buat apa tu? Baca buku. Oh, syukur. Aduh. Oh, Dik, nak tahu tak? Apa? Semalam, Angah makan dekat kedai baru. Baru buka. Sedap gila kedai tu. Ya ke? Ha, Kedai apa tu? kedai nama baru. dia? Nama dia Le Maghribi Arabiata. Apa dia? Apa dia? Pelik ke? Le Maghribi Arabiata. Oh, lima ke? Kedai baru Angah pun tak ingat nama dia. Oh, kat mana? Dekat bandar. Oh, kat mana? Tapi sedap gila. Sedap gila. Ayam Ya ke? dia sedap Ya gila ke? makanan dia. Kedai makan ke? Kedai makan. Halal ke? Halal lah. Kedai makan. Kedai makan. Ya ke mana? Macam mana tahu halal? Halal. Dia kata free pork, free alcohol. Takkan lah Angah makan benda haram kot. Dia letak dekat tu dekat depan kedai dia macam tu. Yakin ke tak ada pork, tak ada light? Yelah. Takkan lah Angah nak makan benda haram tu. Angah makan ayam je pun. Bahan-bahan dia pun senang tak tahu kan halal ke tak? Memanglah dia tulis no pork, tapi dia punya bahan-bahan dia, peralatan yang dimasak tu semua halal ke? Ush. Tapi Angah makan ayam je. Angah tak makan babi ke. Tapi ayam tu disembelih ke? Apa yang diguna? Kalau ayam tu tak sembelih, maksudnya ayam tu jadi bangkai. Lepas tu maksudnya Angah makan bangkai. Bangkai? Bangkai tu najis. Najis? Astagfirullahaladzim. Mana tu? Sebab tu, sebelum kita makan sesuatu makanan, kita kena pastikan makanan itu betul-betul halal. Barulah boleh makan dengan selamat. Caranya senang je. Yang pertama, kita boleh semak dekat laman web JAKIM. Kemudian kita cari senarai premis dan produk halal. Ataupun yang kedua, kita boleh direct terus tanya dekat pekerja kedai makanan itu ataupun tukang masak. Sebab sebagai pelanggan, kita ada hak untuk mengetahui bahan-bahan yang digunakan oleh pihak kedai. Halal ni bukannya semata-mata tak ada babi kat makanan itu, tapi ianya lebih suci, bersih dan selamat untuk dimakan. Kerana yang halal bukan sahaja untuk orang Islam, tetapi bagus untuk semua orang. Kerana makanan yang halal selamat dan tidak akan mudaratkan kesihatan kita. Jom pilih makanan yang halal, bersih dan berkat.